Ush, banyak ya aku tahu ni. Assalamualaikum, tengah buat apa tu? Salam, jangan kira duit raya. Banyak kan? Banyak-banyak. Tak, ada satu lagi. Ush, duit tak. Bolehlah tahu pilihannya. Duit ni semua nak guna untuk apa? Ini aku nak guna buat beli baju, kasut, skincare, banyak lagi lah. Oh, kalau aku rasa nak beli set melukis yang besar tu. Tapi rasa macam membazir pula kalau guna semua tu sekarang. Korang buat apa ni? Tengah kira duit raya. Untuk fikir nanti nak beli apa. Oh. Korang lupa ke apa yang cikgu pesan semalam? Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang jom simpan duit raya untuk masa depan. Baik, cikgu. Alah, baru ingat. Duit raya ni bukan kita kena guna bagi habis saja. Kita ni kena fikir masa depan juga. Betul cakap Dania tu. Kakak aku kata dia boleh sama belajar loan ni pun sebab mak ayah aku simpan dekat SSPN lah. Ha? SSPN? Bukan kena untuk orang besar-besar je. Taklah, kita pun boleh simpan sekarang. Tengok ni. Duit raya kita kalau simpan sikit-sikit dalam SSPN nanti boleh dapat dividen dan perlindungan juga. Inilah maknanya jom simpan duit raya. Oh, maksudnya kita simpan sekarang untuk impian kita nanti. Menariknya.